Aku nak cerita pasal kereta lagi. Okey, aku selalu ada masalah dengan kenderaan. Ataupun kenderaan yang ada masalah dengan aku. Kau jealous aku ada kaki Betul, yang kenderaan ni memudahkan kita untuk pergi ke mana-mana. Sebab itulah ayah aku suruh aku ambil lesen awal untuk aku senang pergi mana-mana dan langgar macam-macam. Kita mulakan kisah kenderaan ni daripada masa aku kecil. Walaupun dia lebih kepada kereta mainan, bukan lagi yang boleh naik pergi mana-mana tu. Boleh naik kalau aku nak. Masa aku kanak-kanak dulu, aku pernah minat dengan satu cerita kereta Tamiya ni. Kereta Tamiya ni adalah kereta mini berkuasa bateri daripada jenama Tamiya yang boleh bergerak sendiri tanpa pakai remote. Biasanya orang akan guna untuk berlumba dekat atas track. Masa zaman aku dulu, boleh kata setiap budak-budak main permainan ni. Dan juga masa tu aku dipengaruh oleh cerita siri kartun dia. Aku masa ni nak join jugalah main dan pergi gegar ayah aku dan mak aku suruh aku belikan. Aku gegar dia orang suruh belikan untuk aku. Lepas tu ayah aku pun pergilah belikan untuk aku. Dan malam tu juga dia pergi pasangkan. Dan esoknya ada perlumbaan yang dirancang oleh budak-budak dekat flat aku ni lah. Dia orang kumpul ramai-ramai, flexing kereta masing-masing. Masa tu aku ingat lah ya, aku ni paling muda tau di kalangan ramai-ramai yang main tu. Aku macam baru 6 tahun 5 tahun, macam baru lepas menetas je. Kita orang kena beratur ramai-ramai dan kena lepas kereta kita orang. Siapa yang paling laju dia menang lah. Dan masa sampailah waktu di mana kita akan lepaskan kereta tu, aku lepaskan kereta aku dan automatik tiba-tiba kereta aku tu berpusing-pusing setempat. Aku pun tak faham kenapa dia buat macam tu. Dan budak-budak lain terus gelakkan aku. Dan lepas balik tu aku bagi tahu ayah aku yang kereta tu berpusing setempat. Lepas tu ayah aku dia pergi ikat dengan getah dekat enjin tu. Dan kereta tu tak dicipta untuk berpusing ke kiri dan ke kanan. Aku tak tahu apa yang ayah aku setting yang buat dia berpusing. Tapi aku tak salahkan dia. Benda nak jadi. Masa aku habis sekolah, aku dah start nak belajar bawa motor dah. Aku sebenarnya lewat tau belajar di kalangan kawan-kawan aku. Aku dah start ada lesen masa tu baru nak bawa motor. Yelah, buat apa belajar naik motor? Naik basikal je pun boleh pergi macam-macam tempat. Suatu masa ni mak aku tengah berniaga kat satu kedai makan. Dan dia selalulah ulang-alik ke rumah dan ke kedai untuk mengambil barang-barang berniaga dia. Masa ni mak aku cakap lah dengan aku dan adik aku ni, kalau mak seru je kau turun-turun tau. Aku pula masa ni tengah berjinak-jinak bawa motor lagi. Perasaan dia macam seronok-seronok tapi takut juga. Suatu masa ni mak aku panggil aku datang naik motor untuk ambil barang. Masa motor tu dah dekat dengan kedai tu, aku naik, aku terpulas throttle dia kuat. Dan motor tu menggelonsor hampir terlanggar kedai mak aku. Dan apabila sipi-sipi nak terlanggar, aku sempatlah break. Cuma masa tu aku berdebar-debar sangat, aku rasa macam jantung aku tertinggal lah kat belakang. Lepas daripada tu, aku terus berbulan-bulan jugalah tak bawa motor. Aku macam trauma masa tu, tapi bukanlah sebab aku takut sakit. Aku masa tu cuma risau yang aku akan terlanggar orang lain. Dan aku sebenarnya kalau aku yang jatuh dan sakit, cedera, aku okey je. Aku bising lah sikit sebab aku jatuh. Tapi bila dia melibatkan kecederaan dekat orang lain, aku akan rasa bersalah dan aku akan boleh menyebabkan orang tu punya kepercayaan ke aku hilang. Dan aku sebenarnya sangat-sangatlah tak suka bila orang tak percaya dekat aku. Aku daripada dulu cerita yang aku tak pernah nak buat story adalah cerita aku mengambil lesen kenderaan. Memori aku ambil lesen ni, dia macam memori yang aku nak tenggelamkan sangat-sangat dalam kepala aku ni. Aku tak nak ingat dia. Kau jangan nak ingat kan? Dia tak adalah hal yang besar sangat. Tapi bagi aku yang umur 18 tahun time tu, besar lah. Masa ni aku baru je lepas habis sekolah dan aku terus ambil lesen. Dan masa aku ambil lesen tu, aku terjumpa dengan salah seorang pelajar daripada sekolah aku. Dia pun masa ni tengah nak ambil lesen juga. Aku masa tu apa lagi rasa, ada geng, tak adalah malu sangat kalau buat silap. Aku yang naifnya masa tu fikirlah, mengambil lesen kenderaan ni, dia dimulakan dengan kita kena ambil kelas. Dan lepas tu kita akan kena ambil ujian secara berperingkat. Iaitu yang pertama adalah ujian komputer, yang kedua adalah ujian naik bukit, dan yang ketiga adalah ujian trafik, mandu dekat jalan betul terus. Masa ujian komputer, dia diberikan buku untuk kena baca tapi aku baca sekali je sebab aku rasa ni macam kacang goreng darat 5 je. Maksud aku tu mudah lah. Esok masa dah nak kena jawab tu pun, masa aku tengok soalan-soalan dia, aku rasa macam soalan ni sangat-sangat mudah. Baby belum pernah sekolah pun boleh jawab. Dan aku pun jawab dengan relax dan aku fail. Dan ujian dalam pengambilan lesen kenderaan ni, kalau kita fail, kita nak ambil balik, kita kena bayar. Aku keluar je daripada fail tu, kita jumpa dengan budak sekolah aku tu. Dan dia cakap yang dia lepas. Aku terus on the spot masuk balik, bayar dan ambil balik ujian tu. Dan dipendekkan cerita, untuk kali kedua aku ambil ujian tu, aku lulus dengan markah atas pagar. Cukup-cukup makan. Susah ke ujian untuk lesen mandu ni? Kenapa aku fail dan lepas? Malah nak fikir lah. Lepas tu ujian seterusnya adalah ujian naik bukit. Masa ni aku yakin sikit tau, sebab cikgu aku ni banyak buat latihan ke aku praktikal. Dan masa time ujian tu, aku naik bukit tu, aku terlepas handbrake awal sikit tau. Dan aku parking tu macam terkeluar sikit daripada kotak kuning dia tu. Lepas tu GPJ tu terus suruh aku keluar dari kereta dan dia bagi surat fail. Masalahnya sikit
sakit je masa tu. Masa ni aku pun membuak-buak, rasa keadaan ni tidak adil dan juga marah lah. Sebab tu aku tak nak ingat tu. Masa tu aku rasakan sebenarnya dia boleh je nak bagi aku peluang untuk try buat kali kedua. Dan janganlah failkan terus sebab nak kena bayar. Dalam keadaan mood tak berapa okey tu, aku terjumpalah dengan budak sekolah aku tadi tu. Dan dia cakap yang dia lepas lagi. Tak adalah aku mengharapkan kegagalan dia, cuma kenapa dia boleh lepas aku tak. Lepas tu datang pula cikgu aku tu dan dia cakap, kenapa kawan awak lepas awak tak? Jangan macam ni, saya tengah emo ni. Dan aku kalau aku fail sesuatu dan orang compare pula aku dengan orang yang tak fail, terus rasa macam dia rasa sembelit tapi dekat dada. Pelik kan aku punya perumpamaan. Tapi aku telankan je lah perasaan tu dan balik meluahkannya lah dekat mak ayah aku. Diorang pun terus dah training aku lagi. Dan the second time aku datang aku lepas. Dan ujian trafik aku pula yang ketiga ni, alhamdulillah mudah, lepas. Easy. Dan aku rasa sebenarnya aku ada masalah dalam mempelajari suatu benda yang baru. Aku selalu perasan orang dekat sekeliling aku akan lagi hebat dan cepat daripada aku. Aku main game dengan adik aku pun, aku main dulu tapi lalas dia lagi hebat. Sama lah dengan kereta, motor dan melukis juga. Sekarang tak adalah aku paling hebat pun. Ramai lagi animator dan pelukis yang lagi hebat kat luar sana tu. Cuma apa-apa pun aku buat, aku selalu beringat yang tak penting pun kita terpaling hebat ataupun nombor satu kat suatu benda tu. Yang penting kita buat dengan sepenuh hati dan ikhlas. Dan teruskan buat apa yang korang suka tu dan tak perlu kisah orang nak cakap apa. Yang penting korang enjoy. Assalamualaikum semua penonton-penonton comel. 30 Disember 2025 ni hingga 5 Januari 2026 aku akan berada di event Persona kita, Tahun Baru Gaya Kita, Central Market ataupun Pasar Seni di Kuala Lumpur dari 10 pagi hingga 10 malam. Lokasi kita orang nanti dekat Bridge Level 1. Cari dekat situ. Aku akan menjual t-shirt baru aku, sumikoko, keychain, tote bag, stiker dan macam-macam lagi lah benda kalau sempat siap pada hari nanti. Dan benda-benda ni semua kalau habis time event nanti aku tak akan restock dah. Aku restock bila ada mood lah. Last but not least, One Animation pun ada juga dengan aku nanti dekat event tu. Selama 7 hari menjual komik dia. Jadi bolehlah snap gambar dengan kita orang berdua sekali nanti. Okay, lock time siap-siap ya. Jumpa dekat sana.